guys, sama saya lagi di channel Abang Mel. Sekarang ni saya berada di kebun guys. Ini plan kita nak mencegah buah ni dari kena makan tikus guys. Buah masih kecil lagi dah makan tikus. Ini ada dua nih, sama ada tikus ataupun tupai guys. So untuk penjagaan hari ini saya akan letakkan ni racunnya ni. Saya nak coba guys, sama ada cara macam ni dapat mengatasi daripada serangan tikus dan tupai guys. Setiap pokok saya dah letak nih racunnya nih guys. Ini adalah salah satu dari pencegahan ya guys. Selain itu nih saya gantungkan plastik merah ini. Saya nak coba. Ini buah yang dimakan tikus guys, sama ada tikus ataupun tupai. So hari ini seperti mana yang saya tunjukkan tadi guys, saya akan letak nih nih racun perosak nih. Kita ada letak ada berapa biji dekat sini guys. Kita harap selepas kita letak ni ada lagi tikus ataupun tupai guys yang makan buah sawit ni guys. Oke, semua tadi kita dah letakkan lah. Dan kita gantung plastik merah ni guys. Salah satu tujuan lah untuk menakutkan tikus ataupun tupai, dan sebagai tanda juga guys. Dimana yang dah digantung ni berarti kita dah letak racun tikus. Ini salah satu yang dah hampir 90% guys dimakan tikus. Saya harap lepas ni, selepas kita letak racun ni, harap binatang perosak ni tidak mengganggu lagi kebun ni guys. Sekarang ni hampir semua pokok saya dah letak racun ni yang berbentuk tip ni guys. Ni tandan yang tertinggal semalam guys, yang terlepas pandang, yang kita tak ambil semalam. Tak apa, ni kita bawa balik guys.
pokok yang satu ni guys. Ni pun saya dah letak sebiji guys, tiup racun perosak tu. Ni dah satu, ada 3 dekat sini guys. Semoga kaedah macam ni kita berjaya mengurangkan binatang perosak guys. Ini pun sama guys, buah kat sini. Okey, keliling guys. Yang ini belum lagi guys. Lepas ni saya akan letak pokok yang bagian sini guys. Tengok, ni dah kesan serangan dari binatang perosak guys, memusnahkan buah ni. Hampir semua buah di pokok ni dah dimakan binatang perosak guys. Ni salah satu racun tikus yang saya dah letakkan dekat tandan ni guys. Habis buah guys, musnah. Buah ni pun hampir nak dimakan sama ada tikus atau tupai guys. Semua pokok ni saya dah letak racun perosak ni guys, racun tikus ni yang berbentuk seperti mana yang saya tunjukkan tadi, bentuk tiup tu. Dan plastik ni pula saya nak cuba, sebab ada yang menyatakan kalau plastik warna merah ni boleh menakutkan binatang perosak seperti tikus dan tupai guys. Tak apa, saya akan cuba, kalau berjaya saya boleh kongsikan dengan anda. Mungkin cara macam ni salah satu juga cara untuk mengelakkan binatang perosak guys. Sebelum itu sekali lagi jangan lupa untuk like, share, komen, dan yang pentingnya subscribe di channel ABML. Semoga apa yang saya kongsikan hari ini beri manfaat kepada kita semua guys. Jangan cuba, kita kena coba dulu untuk mencegah dari binatang perosak guys.